Dia berkait dengan ilmu hitam. Dia kurang lah. Tapi boleh tak sabar. Kenapa tu? Okay guys, kita company kita tengah ada masalah. Kita kekurangan orang. Macam tu. Jawab ah. Okay, sekarang ni kita kekurangan orang lah kan. Apa dia? Kita kekurangan Okay, orang. next. Belum. Sabar ni. Nak intro dulu. Okay. Kita tengah ada masalah. Kita tak cukup orang sekarang ni. Kerja kita banyak. So macam mana kita nak buat? Macam tu lah. Macam mana kita nak buat? Saya rasa lah. Siapa datang replace saya aku. rasa kita buat pemilihan secara rawak lah. Saya budak intern. Okay, betul. Budak practical. Kan? On. Kita beri dia peluang lah. Beri Kan? Bayar murah sikit. Boleh. Tapi betul boleh buat kerja. Kita kena renjan dia. Okay, so kalau macam tu, kita akan buat satu show. Kita buat interview secara beruji bakat. Beruji bakat. Kita tak nak interview biasa-biasa. Kita nak diorang datang, tunjuk kat kita something. Menarik. Jom kita open. Boleh. Kita start. Okay, next. Jom kita layan The Intern Show. Sama-sama lah. Kita sama. Okay. Bila kita layan The Intern Show sama. Okay, jom kita layan The Intern Show. Sekejap. Kita ada candidate yang pertama. Ui, dah ada dah. Dah ada terus. Ui, awal. Aku upload kat thread. Kau upload kat thread. So okay. Baik. Panggil lah yang Boleh. masuk tu. Panggil tu. Intern 001 masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Sihat semua abang-abang semua encik semua Alhamdulillah. Kawan saya ngantuk. Encik tu macam bahaya tu encik. Tak apa, nanti sekejap lagi saya akan jelaskan dia. Itu mungkin dia akan berisiko kemalangan. Sekarang ni majoriti 70% kita akan tidur secara tiba-tiba, micro sleep. Bahaya kan encik kan? Betul. Tapi tak apa, nanti saya akan explainkan kenapa encik Tapi saya perkenalkan diri saya dulu encik. Baik. Nama saya Bidin. Asal daripada Rawang, Selangor encik. Nampak macam dari jengka. Jeka, itu pakcik saya cik. Encik kenal ke? Tak kenal. Tak kenal. Baik cik, saya di sini memanglah uji bakat kan. Ni Got Talent Apa, Intern Got Talent kan? Betul. The Intern Show. The Intern Show. Ni nak cari apa sebenarnya cik? Sebenarnya lah nak cari apa? Sebenarnya kami nak cari intern tapi dengan cara yang berlainan. Saya sebenarnya datang ni sebenarnya nak jual insurans cik. Lah. Itu sebab saya cakap itu bahaya kalau dia tidur. Laba macam tu, micro sleep boleh menyebabkan kematian. Apa cara solusinya? Macam ni cik. Sebenarnya cik, saya ni daripada company syarikat Al-Majwa Insurans Ui, ada bawa menyediakan insurans lah untuk perlindungan, Terbalik. kematian. Macam tidur ni pun boleh cik. Coverage kita luas cik. Jangan lupa cik. Encik boleh je mohon kat saya cik. Settle cepat. Nala cik. Saya ingat awak boleh buat orang hilang. Cik nak buat nak tengok saya buat hilang ke? Cuba buat. By Dah, the way, ambil dulu ni. cik, Tak apa, ni saya pegang. pegang cik tak apa. By the way cik, insurans kita ni bukan hanya Macam mana nak hilang? Buat jap. sabar cik. Insurans kita ni bukan hanya lebih kepada perlindungan, tetapi semata-mata untuk kematian, kemalangan. Semua ada. Banjir, cik dalam keadaan banjir pun boleh cik. Saya akan bagi 40% cik. Kalau cik bagi kami wang lebih daripada itu, saya akan bagi cik. Macam mana? Macam mana? Kak dia okey tak? Mengantuk lah. Kan? Lepas tu tiba-tiba kita hilang. Tu lah. Pandai dia. Aduh, man. Tak ada lagi kan lain. Panggil next. Cuba kau cek track kau. Jap. Tak ada yang menarik. Ni. Ada ni seorang. Dekat mana ni? Ini dekat only TikTok. Ya, kat situ lah. Aku ada kat. Tolong kau post. Panggil dia masuk. Jap. Call. Masuk sekarang. Oi, kau masuk sekarang. Jangan lambat-lambat sangat. Jangan tergigih sangat. Masuk. Mana lembab sangat ni? Oi.
Masuk aku cakap. Okay. Masuk. Kau lah. Aku. Kau lalu. Hujus lah. Hujus. Dia macam takut Aduh. Okay, next. Okay, silakan. Sila. Okay. Hai semua. Nama saya Muhammad Azrul Nizam. Okay. Saya berasal daripada Kelang, Selangor. Wih, Kelang tu bahaya tu, budak-budak Kelang. Budak-budak Kelang ni bos. Okay. Okay, boleh cukup. Ada. Tapi kita simpan lah. Untuk keselamatan bersama. Itu rahsia. Okay. So, hari ni saya datang kat sini sebab saya nak kerja dan intern lah kat sini. Okay. So, kelebihan-kelebihan yang saya ada lah kat sini. Okay. Abang kenapa macam gantuk sangat? Teruskan. Okay. Okay, teruskan. Okay, boleh saya teruskan? Terus. Okay. So, kelebihan-kelebihan yang saya ada kat sini banyak lah sebenarnya. Terutamanya ada 3 lah yang saya main. Yang pertama, saya laju bab kira-kira. Okay. Tak, Tiga lah. cik-cik semua boleh test saya berapa? Gentleman. Okay. Main nombor ni aku suka ni. Yeah. Kita memang Aku power bab-bab nombor ni. selalu jackpot. Dia laju yang macam mana tu? Selaju mungkin. Maksudnya macam tambah tolak tu lah. Tambah, tolak, darab, bahagi, Kau kuasa 2. semua tu paling banyak ni. Okay. 4 tambah 4 darab 4 berapa? 4 rapat, darapan 77. Betul. Tak tahu tu. Kuasa tu. Betul ke? Tak apa, bagi soalan lain. Jawapan 20. Bagi soalan lain. Jawapan 20 Tadi saya cakap saya laju kira, bukan tepat kira, okey? Betul. lah. Oranglah salah mendengar fakta. Aku dah cakap dah. Aduh, Acah saya tak beritahu tu. Aku dah bagi tahu tak dengar. Oh, so dalam mimpi Sorry. Nah. Sorry. Okey, yang kedua, Aku gelak tadi tu. kelebihan saya saya boleh kerja di bawah tekanan lah. Bawah kursi. Tekanan air. So, Ini mind blowing. okey. Tapi kekurangan saya maki bos balik. Sekejap, Macam tak faham. Oh. Tunjuk cara maki macam mana? Dia boleh kerja bawah pressure. Tapi dia maki lah. Ya, tunjuk cara maki. Dengan pressure ni. Pressure dia dulu. Boleh buat kerja ni. Aku bagi nasihat dah masih 5 minit sekarang. Kalau macam tu bos je lah buat sendiri. Saya berhenti. Okey, silakan berhenti. Okey, terima kasih. Mana boleh berhenti. Okey. Tak masuk kerja lagi. Belum, okey. Kita dah masuk first day. Terus kita berhenti dengan dia. Faham? Faham. Okey lah, yang ketiga lah. Last sekali, okey? Okey. Saya boleh buat live host lah. Okey, company ni dia buat pasal apa sebenarnya? Okay, boleh tunjukkan? Kita buat podcast. Kita buat podcast. Okey, tapi tentang sukan. Okey. Saya boleh cuba untuk live hostkan diri saya dekat live TikTok lah. Okay. Okey. Okey. Okey, contoh ni dekat dalam live. Okey. Awak Assalamualaikum. apa lah? Awak menari ke? Ha? Awak macam ketam. Oh, saya ada masalah kaki sikit, gaut. Gaut. Okey. Okey Nak usi ke? Tak apa. Okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arul dalam rancangan Sukan. Okey, bersama saya hari ini 10,000 mata memandang. Okey, hari ini kita akan membincangkan tentang sukan bola sepak. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah. Okey lah. Boleh. Itu saja Terima dari kasih. saya. Tak apa, lusa. Kita nanti haji dia. kita lagi 2 minggu kita roger. Okey, Tak apa, 3 Confirm ada kerja boleh. kosong? Kerja kosong ada? Ada. Kalau saya masuk kerja banyak? Ini yang kita cari. Kita lock dia. Kita lock dia. Bagi dia Okey, dah jumpa. Kita bagi dia allow. Okey. Saya faham. Okey, dah habis? Tu je? Okey, tu je. Next. Okey. Terima kasih semua. Baik. Tak apa, Apa panggil. dia tak ada live tu? Dia kata apa? Kerja kosong tapi jangan Kerja banyak. Maksudnya dia memang nak kerja yang memang kosong. Ni semua Illuminati je.
Tak apa, solusi tu nanti kena lah. Okay, ada. Sembang dengan aku macam banyak budak. Habis macam tak ada seorang boleh pakai. Okay. Sekejap Tidur lagi tu. Hai. Boleh tak masuk dalam bilik ni sekarang? Awal, sopan sangat. Awal. Apa yang Tak sabar tu. Baik tu. Lama lah aku adjust mesti semua baik-baik. Okay, dah boleh masuk dah awak. Okay. Baik, dah Silakan. wet. Okay, silakan. Aku lulus weh. Gelak. Yakin. Lulus weh. Lulus. Awak. Ni awet kata awet. Anak awet. Awet lah ni adik dia. Oh. Aku chat adik dia. Tadi siapa yang Oh, saya. bawa? Lain kali jangan buat lagi. Kau buat apa? Kau send apa? Kau hantar apa ke akak dia? Jangan sini kabel. Tolong jaga Okay. Maafkan saya. Ingat jaga ikhtilat. Okay, jaga istilah. Okay. Sila. Ini apa tadi? Intern Intern show. Intern show. Okey, baik. Okey, saya kenalkan diri saya lah. Nama saya Nopal. Panggil saya Nopal lah. Nopal? Saya sebab sekarang saya tengah tak ada buat apa-apa. Orang kata unemployed lah. Tidak bekerja. Jadinya saya rasa mungkin nak buang masa. Saya rasa nak kerja dekat company lah. Nak kerja kat company ni untuk buang masa? Buang masa lah. Lagi saya tengah cari Baik intern. lah. Saya dah pening kan. Mana tadi lepas tu awak call. Tadi cakap mungkin ni rezeki saya lah. Okay, Apa kerja yang awak boleh buat banyak. Memang banyak. Cuba bagi satu. Lompat katak boleh tak? Boleh. Try. Ada effort. Ini effort dia tinggi. Aku terus segar. Hilang ngantuk. Saya boleh Tak buat. tadi dia lompat masuk dalam mimpi. Once dia masuk mimpi habis, okey lagi kau bagi dia kerja. Tengok apa kerja dia boleh buat. Kau panggil dia tadi. Okay. Bagi. Nak wali kan? Tak boleh tak? Tak. Apa lagi lah bakat yang kita cari selama ni? Ya, saya terbuka kepada awak. Apa yang awak nak tunjukkan? Ya. Kami pun Suggest lah satu dua boleh. Saya boleh menggegarkan dunia ni. Menggegarkan dunia. Okay, sekejap yang belakang tu behave Okay. Macam mana nak gegarkan dunia? Sekejap, macam mana awak nak gegarkan dunia? Sabar. Dia boleh cerita dulu kan? Mungkin mana tahu asal-usul. Asal-usul. Asal-usulnya pada 1923 Laju sikit ke depan sikit. Dia macam 2 tahun sebelum ni lah. Okey, 2 tahun sebelumnya 1952. Okay. Tapi 1952 tu 1963 Hari Malaysia. Hari Malaysia. Dan terus ke 2027 Tahun depan. Ke depan sangat. tahun depan. Belakang sikit. Okey, tak apalah, saya tak nak cerita benda tu. Okay. Saya terus buat terus buat cara ni je. Okay. Gegar dunia. Okay. Teruskan. Yang kecil. Ya. Baik tu. Stop. Okay, Stop. Tu saja. Baik. Ui, mana dapat bakat ni? Macam mana? Itu sebenarnya Siapa tok guru awak? Tok Guru sebenarnya saya tak boleh bagi tahu siapa lah guru saya. Sebab benda ni memang secret. Benda ni memang saya tak boleh beritahu. Kalau bagi tahu Kita tak boleh seru nama dia. Faham. Ni ilmu hitam lah, bukan kan? Dia berkait dengan ilmu Dia hitam. lebih kurang lah. Tapi boleh tak sabar. Kenapa tu? Kenapa? Tergegar sangat tu. Aku dah cakap Dia ilmu hitam, lambat ada sikit ilmu hitam kau ni. dia bukan ilmu hitam. Ni memang Okay. Lagi apa yang awak boleh tunjukkan kat kita orang? Tapi tahu tak kita orang tengah cari apa sekarang?
Rasa tu. Ha. Dengan cik intern. Bakal Abang Ipar awak ada bagi introduction tak? Bakal Abang Ipar. Tak boleh guru. Sebenarnya aku try adik dia sini apa? Adik dia kau try? Adik dia. Patutlah. Kau main dengan abang dia memang tak dapat. Patut usah kakak dia. At least adik dia boleh bantu kau. Ni kau usah adik dia. Memang dia tak bagi lah. Silap Okay. Nanti kita akan cuba lah. Dia dapat Cuba lah. Kita orang pun dah stres sebenarnya kerja sini. Jadi kita orang Nak bahagikan stres. saya nak panggil tiga-tiga sekali lah tadi. Panggil semua dulu. Semua orang berdiri kat depan ni sekejap. Awak yang saka tadi okay. So kita pun sebenarnya esok last. Kita orang esok last. Betul. So memang tempat ni ada kosong. Kerja banyak. Kerja banyak. Dia bukan kerja kosong lah. Kita orang ada kerja kat luar banyak. Jadi kat sini kosong. So ni kira rezeki lah. Betul. Untuk korang menyambung Legasi kita orang. legasi lensa 3D. Inilah masa. Tahniah. So tahniah. So selamat datang ke Intern Show. Dan korang sambung lah. Dapat. Tiga-tiga dapat. For real. Korea. Sambung lepas ni. No cap. Hello mak. Enjoy. Enjoy your meal. Celebrate. Ya, gegar. Gegar lagi Gegar. Baik. Dah tu aku nak tidur ni. Buka skrin, buka cerita. 3 kepala, satu idea gila. Datang dari mimpi, jadi reality. Nopal, Arul, Jeng, inilah kami Nopal.